Yang kedua adalah berkaitan dengan kenaikan tarif elektrik. Pada 26 Disember 2024, TNB membuat kenyataan bahawa tarif elektrik akan dinaikkan bermula 1 Julai 2025 ke kadar sekitar 14.2% bagi tempoh 2025 hingga jogging petang ni. Dia pergi bersembang pula. Orang tengah bahas kot. Oh, boleh pilih hari lain So macam satu yang official, satu untuk sambutan ni lah, sambutan rasmi macam tu lah. Terima kasih banyak. Tuan Speaker memandangkan dapat sedikit. Sambutan Hari Jadi Jack kali ini jadi lebih bermakna bila Bella Astila, Syed Saddiq dan Ami turut hadir untuk meraikannya. Suasana santai dan penuh gelak ketawa diserikan lagi dengan reaksi comel Jack yang nampak segan bila ramai ucapkan selamat hari jadi kepadanya. Tak pinjam lah. Oh, ada PA baru. Dia sub lagi seorang lah jadi PA dia. Nanti tengoklah dia buat apa kan. Mesti apa mana tu Leslie Prabut Apple tak dah. Saya amat berharap bahawa ada penjelasan tentang perkara ini. Dan apabila tidak ada penjelasan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, saya amat berharap bahawa Menteri Kewangan seharusnya ada di sini untuk sebuah-buahnya kita boleh dapat penjelasan. Menteri Ekonomi seharusnya ada di sini untuk menggulung. Teruk je lah jorok kat celah pasu. Carilah tempat elok sikit. Thank you semua. Tak, kan? Tak tahulah. Tiba-tiba je bagi tahu ke public macam tu. Live Parliament portal boleh. Live portal type je Parliament live. Tengok TV pun boleh. Jom lah pindah bawah. Pindah pula. Discrimination. Tidak ada perluasan skop SST ataupun apa maksud tangguhan. Yang kedua adalah berkaitan dengan kenaikan tarif elektrik. Pada 26 Disember 2024, TNB membuat kenyataan bahawa tarif elektrik akan dinaikkan bermula 1 Julai 2025 ke kadar sekitar 14.2% bagi tempoh 2025 hingga jogging petang ni. Dia pergi bersembang pula. Orang tengah bahas kot. Oh, boleh pilih hari lain So macam satu yang official, satu untuk sambutan ni lah, sambutan rasmi macam tu lah. Terima kasih banyak. Tuan Speaker memandangkan dapat sedikit gangguan pada fokus saya, tambah lagi 2 minit. Tak tahulah siapa yang bising sebab dalam tu ramai sebenarnya MP. Perkara asas yang cukup penting. Kesannya bukan sahaja kepada rakyat tetapi kepada industri secara keseluruhan. Telah diumumkan akan naik pada 1 Julai 2025 dan kenaikannya sekitar 14% kalau jika itu tepat dalam kiraannya, dan kenaikan ini akan berlangsung untuk tempoh 2025 hingga 2027. Sehingga ke hari ini dah masuk bulan Mei.
hingga hari ini tidak ada penjelasan oleh kerajaan. Siapa yang kena, siapa yang tak kena, apa kesan pada industri, berapa banyak kenaikan pada industri, tidak ada. Sedangkan kalau dilaksanakan bermula 1 Julai tahun ini, kesannya adalah akan berlangsung daripada tahun 2025 sehingga tahun 2027. Seterusnya saya ingin menyentuh tentang subsidi bersasar. Semasa pembentangan belanjawan pada 18 Oktober 2024, Menteri Keuangan mengatakan bahawa subsidi bersasar akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025 dan diberi jaminan bahawa Apa dia suka cakap jerit? 5% rakyat Tak tahulah kenapa diorang kan. Padahal cakap tak perlu jerit, yang penting deliver point supaya orang faham. Unless kalau nak ketegasan, itu pun boleh, tapi bukan jerit lah. Tak tahu, yang berbual dalam tu dua-dua tak tahu. Tak tahu siapa, tak dapat identify. Ini kita dah masuk bulan kedua, suku kedua tahun 2025 dan Menteri Ekonomi sedang bercuti. Mana nak tunggu sebulan lagi baru nak faham apakah itu G15 nak dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025. Dalam keadaan tak ada tarif pun, perkara ini akan memberi kesan kepada rakyat, pada industri. Apatah lagi dalam keadaan tarif timbal balik ini. Jadi di mana kerajaan? Di mana menteri? Menteri nak bercuti, saya tak ada masalah. Tapi saya nak cerita bagaimana kami sewaktu menguruskan COVID-19, Menteri Niti ada sekali bermesyuarat setiap hari. Ada lagi 3. Hari ni 22. So ini giliran yang ke-19. Ada lagi 3 MP lagi yang belum cakap. Itulah komitmen kerajaan dalam keadaan krisis. Sebab itu saya mohon kepada kerajaan, ambil serius perkara ini, kurangkan ketidaktentuan ini. Apa sebenarnya nak dibuat? Bercakap tentang data-data padu. Padu dilancarkan pada 2 Januari 2024. Minta rakyat isi sehingga 31 Mac 2024. 13 bulan telah berlalu, di mana definisi T15 pun masih belum ada. Jadi itu yang kedua. Tadi Ketua Pembangkang telah memberikan cadangan supaya kerajaan melihat semula kesesuaian pelaksanaan kenaikan tarif elektrik, pelaksanaan subsidi bersasar dan juga half distance, pelaksanaan SST tadi. Daripada itu, kalau kerajaan tak nak buat juga, Ni race apa ni? nak melaksanakan, saya mohon berilah ketentuan kepada rakyat dan industri apa sebenarnya yang hendak dilaksanakan. Tuan Yang Ketua, sedikit saya menyentuh tentang dasar-dasar tu. Kena tolonglah. Tambah sikit lagi. Banyak just fokus ni. Challenge Malaysia. Saya ingin menyentuh sedikit lagi tentang dasar-dasar antarabangsa dalam konteks tarif ini. Apa yang kita perlu lihat apabila disebut tentang tarif ini, kita tahu Amerika Syarikat bukannya hanya memfokuskan kepada tarif. Saya ingin quote dengan izin apa yang disebut oleh Peter Navarro, White House Trade Advisor. Dia kata 31 Ogos Ada apa and say we will go to zero tariff, that means nothing to us because it is the non-tariff that matters. Maknanya apa? Tarif ini adalah sebahagian daripada pelaksanaan yang membolehkan perbincangan lanjut dilaksanakan tentang perkara-perkara berkaitan dengan sekatan bukan tarif ataupun non-tarif tarif barriers. Sebab itu saya ingin sentuh satu perkara. Barriers ini berdasarkan laporan dalam laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. Apa yang disebut pada muka surat 254. Bagaimana mereka melihat protokol pelaksanaan untuk mendapat pensijilan halal. Merupakan satu trade barriers.
bagaimana protokol kita itu berbeza dengan negara lain. Dan ini saya nak ingatkan kerajaan, kita berada dalam keadaan di mana Malaysia merupakan sebuah negara yang cukup dihormati dalam Thank you semua. Apa dia cakap ni? Pasaran ini pasaran besar. Kalau nak ikut apa yang disebut dalam laporan, mereka mempertikaikan kaedah kita meneruskan dari awal. Apabila kita lihat requirement JAKIM itu kepada kalau benda itu abatuannya ataupun pusat pilihannya khusus. Itulah. Tunggu habis satu tu. Oi. Korang memang suka buat konsert macam ni ke banyak-banyak pasal birthday kan? Dah lepas. Kesian orang yang baru masuk. Nanti benda berulang-ulang dia wish tu. Dalam konteks halal juga kerajaan memberi lebih kapasiti pada JAKIM, bagi bantuan sebaik-baiknya untuk mengurangkan birokrasi, mempercepatkan proses, bagi kepakaran, bagi teknologi supaya domain dan kita punya niche dengan izin dalam bidang halal ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan. Dan terima kasih kerana semua pada kerajaan ambil serius perkara berkaitan dengan tarikh timbangan. Saya memang hargai cakap terima kasih, tapi kesian tengok. Dah dekat 20 minit dia orang wish. Ha. Okay, seorang lagi. DJ. Kita nak habis lah tu. Hari-hari. Hai, macam-macam hari-hari. Dah, giliran YB dah bahas tadi. Lebih kurang, kau berapa kan tadi? 2.5 macam tu kan tadi? Badminton bila? Esok kot. Kalau habis kerja awal main badminton. Kalau tak sempat hari lain lah. Dah. Birthday dah lepas. Tapi thank you lah. Masuk live, pergi bagi tahu macam tu je kan. Oh, nak tengok live main badminton? Boleh. Nanti kalau malam yang saya main, saya buat live lah. Semalam tak sempat. Semalam test dekat court lain. YB mana? Dalam Dewan. Kalau tengok live kan korang boleh jadi umpire, boleh jadi linesman. Kan nak practice untuk kita punya game nanti kan. Korang kena ada. Ya. Korang kena tolong. Siapa yang email ni? Blitzbox. Daripada pengecualian cukai kepada MNC ini, saya cadangkan supaya kita mengajukan
dengan subsidi gaji kepada jurutera dan pekerjaan lain yang bernilai tinggi selama 2 hingga 3 tahun kepada penggajian Sekolah Tengku Mahkota dekat Parit Raja. perolehan GLC. Atau yang kedua, kita sering mendengar bahawa perlu ada local content. Kodik dah tak nak main sekarang. Dia busy. Dia pilih hari. Nanti yang hari yang dia free, dia datang lah. Selain membuka ruang pelaburan kepada pelabur-pelabur swasta untuk ketiga adalah untuk memecah sistem prospek yang sekarang bersifat monopolistik dengan mengeluarkan lagi 2 hingga 3 license bank untuk menutupi keperluan DKS atau SME. Dan keempat adalah mengambil kesempatan ini sekiranya kemelesetan ekonomi berlaku, diambil kesempatan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing yang berkelanjutan. SME umpama dari negara ini. Dalam pembahasan hari ini, saya juga ingin bersuara secara khusus untuk kelompok yang merupakan bira yang tidak DKS ataupun Kak Janah nak main badminton. Oi, janganlah, kesian dia. Datang tengok okey lah. Orang memang suka bully orang lain lah. Nak lantik Presiden Kelab Gigi Taring, bagi offer letter. Nanti kita bincang eh. supaya mempertimbangkan penangguhan pembayaran cukai SST ataupun perluasan SST kepada kategori yang baru untuk tempoh-tempoh yang kita menghadapi kesusahan sekarang. Selain itu, saya juga mencadangkan Datuk Yang Ketua supaya reformasi struktur kerajaan perlu dijalankan dengan kesempatan ini supaya langkah-langkah yang disebut tadi, supaya dasar-dasar yang diumumkan pagi tadi boleh tercapai. Pertamanya, meletakkanlah SME Corp semula daripada suku Skot kepada BT. Dah, mestilah bagi offer letter. Takkan orang tu yang nak tu, saya pula jadi bagi offer letter. Saya kena tunggu orang. Tak, ni parlimen sehari je. Ini parlimen sidang khas. Dah lepas. Saya mencatatkan menilai semula syarat pemilikan ekuiti tempatan khususnya dalam program seperti LSS. Pada masa ini keperluan pemilikan Tak adalah jauh sangat. Sekarang berapa? 5, 2 hari je biasa. Umur berapa? Tengok kiri macam 13, kanan 12, tengah 14. Pilih lah 12, 13, 14 tu. Kita bersama. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.